dahsyat di perhitung amalan, penentu syurga atau sebaliknya. Oi, bagi duit. Alah, baru nak buat makan. Oh, boleh. Ini kena bagi tahu kawan-kawan ni. Kawan-kawan, Mia kena buli. Ha, kena buli. Jom. Mia, kau okey tak? Aku tak okey. Aku kena belajar dengan tinggal agak hitam tadi. Sakit perut. Jalan lagi terus. Ai siap dia puak kita nak mengadak gulawan. Ai dia so kita so balen ni kita lawan. Ai bukan akak hok bisa kita nak sabar. Itulah memang yang sokong. Oi, kenapa kau macam Mia? Aku punya pasal dah. Dah bapak aku punya. Punya tak punya, sekolah nak ada undang-undang. Gerak pergi mati tu. Ai ni titik hulu balen. Mia, saya rasa kita boleh laporkan kes ni kepada cikgu lah. Ya, betul. Alah, tapi saya takut dia pukul saya pula lah. Taklah. Kita perlu laporkan kes ni kepada cikgu. Nanti dia akan menjadi semakin besar. Jom. Lawak aku tak berlaku. Sabar. Itu gerak. Cikgu, ada orang boleh saya tadi. Iya, siapa punya awak? Makona dengan tinggal hitam. Iya, nanti saya beritahu PKM, okey? PKM. Ini dua budak yang bermasalah. Oh, awak lah yang berdua yang Cikgu Zafira telefon saya tadi? Ya. Kenapa awak bully Mia? Saya minta maaf, cikgu. Minta maaf juga. Bully tu satu kesalahan yang sangat besar. Tak boleh buat macam tu lagi. Apa-apa kena ikut saya pergi pejabat, isi borang salah laku. Cikgu. Ya. Hari ni satu orang tak datang. Siapa tak datang? Mia, cikgu. Mia. Dah 3 hari kan dia tak datang sekolah. Kenapa Mak dia sakit stroke. macam ni? Kamu tahu rumah dia kat mana? Tahu cikgu dekat rumah Rakis, cikgu. Okey, pukul 10 nanti kamu jumpa cikgu. Nanti kita pergi tengok dia lah kat rumah dia. Kita pergi dengan Cikgu Ika sekali kan? Okey. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah. Assalamualaikum. Oh, tak datang sekolah dah 2 hari dah. Sakit. Dah lah, jom kita bawa pergi makan. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Jangan sikit. Saya dah tadi nak makan. Makan. Nanti cikgu nanti saya.
Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik lukisan yang ku tunjuk perasaan. Ikatan mesra sikit pun takkan longgar. Tiada kata secantik bahasa. Mia, lepas ni cikgu nak belanja pakaian untuk Mia bawa sambung belajar di Kuala Lumpur nanti. Saya banyak susahkan cikgu. Jasa cikgu Ifah hanya Allah yang mampu balas. Mia, nanti telefon cikgu ya kalau Mia ada masalah kewangan dekat sana nanti. Saya rasa dah cukup cikgu. Saya ada buat kerja sambilan masa tunggu result baru ni. Saya kerja kilang serundeng, jual etak, ambil upah naik kelapa, pembantu kedai makan Cik Salma dan saya juga ambil upah jaga biri-biri jiran saya.
dapatlah menambah pelajaran kat KL nanti. Oh, baiknya Mia. Wah, cikgu ada anak murid macam Mia. Dah, makan cepat. Nanti kita pergi beli baju, ikut belanja. Assalamualaikum Ujal. Waalaikumsalam Fatin. Ada apa ya? Kau tahu tak, hari ni Mia nak naik kereta api. Dia nak pergi sambung belajar dekat Kuala Lumpur. Oh, ya ke? Saya tak tahu pun. Okeylah. Dia bukan sekuntum. Turnya rasa hatiku mendengar beritamu. Kini kau telah ditunangkan di restu ayah dan ibumu. Sungguh ku tak menyangka kau akan datang lagi, mengharap kasih dan bermesra dariku yang sudah berpunya. Sesama dua insan sangguplah bersama berkorban, bertemu untuk berpisah. Sesama dua insan sangguplah bersama berkorban, bertemu untuk